Kita selalu terlepas pandang kan, sekeping kertas kecil yang ada gambar, yang senyap-senyap je melekat dekat bucu sampul surat. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan tengok betul-betul? Sebenarnya, benda kecil ni bukan sekadar pelekat. Ia macam kapsul masa. Setiap sekeping stem tu sebenarnya adalah satu dokumen sejarah, satu potret mini yang merakam debaran kemerdekaan, cita-cita sebuah negara dan macam mana identiti Malaysia tu sendiri berevolusi. Hari ni, jom kita bongkar biografi rahsia negara kita, sekeping demi sekeping. Cuba bayangkan sekejap cabaran tu. Berpuluh-puluh tahun, setiap surat yang kita hantar ada gambar raja, ada ratu British. Tiba-tiba, kita merdeka. Kita bebas. Jadi, macam mana kita nak tunjukkan wajah baru kita pada dunia? Bukan setakat bendera atau lagu kebangsaan je, tapi sesuatu yang lebih dekat, yang boleh masuk ke setiap rumah di seluruh dunia. Jawapannya datang dalam bentuk yang paling kecil tapi paling berkesan, sekeping stem post. Macam duta kecil yang tak bersuara tapi bawa mesej kedaulatan kita ke mana-mana. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Ini dia 5 babak utama dalam penceritaan kita hari ini. Mula-mula, detik kedaulatan pertama pada tahun 1957, lepas tu kita tengok pula pembentukan Malaysia yang penuh drama, sampailah ke rahsia-rahsia yang tersembunyi di sebalik kesilapan cetakan. Dan akhir sekali, macam mana kanvas kecil ni terus melukis wajah negara kita sampai sekarang. Perjalanan kita bermula pada tahun 1957. Waktu tu, di tengah-tengah lawungan Merdeka, sebuah negara baru bernama Persekutuan Tanah Melayu baru nak bernafas. Tugas masa tu bukan je nak bangunkan ekonomi atau tadbir negara, tapi yang paling penting, nak cipta satu identiti yang dunia boleh nampak dan kenal. Jadi, stem bukan lagi sekadar resit bayaran pos. Ia dah jadi macam medium pengisytiharan kedaulatan yang pertama dan paling meluas. Tepat pada hari kemerdekaan, stem pertama Malaya Merdeka pun dikeluarkan. Ini bukan sekadar tukar reka bentuk biasa tau, ini satu revolusi simbolik. Buat pertama kalinya, wajah pemerintah asing dah tak ada, digantikan dengan simbol-simbol tempatan yang mencerminkan impian negara. Jadi setiap kali stem ni digunakan, ia macam satu tindakan patriotik kecil, satu pengesahan yang surat ni datang dari sebuah tanah yang bebas dan berdaulat. Dan yang paling menarik pasal stem-stem awal ni, ia berfungsi macam tajuk berita utama negara. Bukan setakat meraihkan satu-satu peristiwa, tapi ia menghebahkan dasar dan kemajuan negara. Contohnya, stem perasmian Parlimen tahun 1959, itu adalah satu perisytiharan sistem demokrasi kita. Stem pendidikan percuma pada 1962 pula, itu janji sosial kerajaan kepada rakyat. Dan stem skim Cameron Highlands tahun 1963 yang tunjuk gambar empangan hidroelektrik yang gah tu, itu simbol pemodenan. Seolah-olah kita nak cakap pada dunia, tengok kami. Kami bukan saja merdeka, tapi kami sedang membina masa depan. Okey, kita lompat 6 tahun ke depan. Waktu ni keadaan politik serantau tengah bergelora sikit. Pada tahun 1963, lahirlah sebuah persekutuan yang lebih besar, Malaysia, yang menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tapi pembentukan ni bukan mudah. Ada konfrontasi, ada ketegangan. Dalam suasana yang macam inilah, keperluan untuk satu imej visual yang baru menjadi sangat-sangat penting. Satu siri stem yang boleh satukan semua negeri di bawah satu identiti persekutuan. Kat sinilah konsep stem definitif jadi sangat mustahak. Tak macam stem edisi terhad yang keluar sekejap je, siri definitif ni adalah wajah harian sebuah negara. Ia stem yang semua orang akan guna setiap hari untuk bertahun-tahun lamanya. Tanpa sedar, ia membina satu kesedaran kolektif. Ia macam tanda tangan visual sebuah negara. Dan pada tahun 1965, Malaysia bakal melancarkan tanda tangannya yang pertama. Reka bentuk siri ni, terus terang, memang satu masterpiece diplomasi visual. Ia berjaya jawab soalan paling susah dalam pembinaan negara. Macam mana nak raikan perbezaan tapi pada masa yang sama, pupuk perpaduan. Macam ni caranya. Untuk stem nilai rendah, setiap negeri diberi penghormatan. Ada gambar orkid tempatan, potret sultan atau jatan negeri. Ini pengiktirafan kepada sejarah dan kedaulatan setiap negeri. Tapi, untuk stem nilai tinggi pula, gambarnya adalah burung-burung yang terbang bebas dengan perkataan Malaysia terpampang megah. Mesejnya sangat mendalam. Setiap negeri itu unik, tapi kita semua terbang di bawah langit persekutuan yang sama. Tapi kan, di sebalik imej perpaduan yang nampak sempurna ni, ada satu drama yang tak dijangka. Satu kisah yang berlaku bukan kat Dewan Parlimen, tapi dalam bunyi bising mesin cetak, beribu batu jauhnya di London. Dari sinilah plot twist dalam cerita kita bermula.
Sejarah mencatatkan yang proses pencetakan oleh syarikat Harrison and Sons ni ada banyak masalah teknikal. Cuba bayangkan, nak cetak berjuta-juta keping stem kecil dengan pelbagai lapisan warna pada tahun 1960-an memang rumit. Apa yang dianggap sebagai kawalan kualiti yang teruk masa tu, secara tak sengaja telah mencipta artifak yang paling dicari-cari dalam sejarah filateli Malaysia. Rupa-rupanya, ketidaksempurnaan inilah yang melahirkan legenda. Cuba tengok jadual ni, ini bukan sekadar senarai kesilapan biasa. Ini bukti macam mana benda yang tak disengajakan boleh jadi sangat bernilai. Kita ambil contoh stem Kedah 5 sen. Bila lapisan dakwah hitam yang sepatutnya mencetak nama negeri dan potret sultan tertinggal, ia menghasilkan sebuah stem hantu. Identiti utamanya hilang. Bagi pengumpul stem, kesilapan macam ni bukan kecacatan. Ia adalah tanda keaslian dan kelangkaan yang terus menukarnya menjadi harta karun. Tapi, tak ada kisah yang lebih dramatik daripada stem hantu Singapura. Reka bentuk dan proof semuanya dah siap. Stem-stem ni sepatutnya jadi sebahagian daripada siri kebangsaan. Tapi, sejarah ada rancangan lain. Pada 9 Ogos 1965, Singapura berpisah dari Malaysia. Serta-merta, stem-stem yang dah dicetak ni jadi tak boleh dipakai. Sebelum sempat dikeluarkan pun. Ia menjadi saksi bisu kepada sebuah tragedi politik, satu artifak dari sebuah realiti yang tak menjadi. Kenangan sebuah janji penyatuan yang tak kesampaian. Kisah stem Malaysia tak berhenti dengan drama siri tahun 1965 tu je. Sebaliknya, kanvas miniatur ni terus berkembang menjadi macam cermin yang memantulkan bagaimana negara kita menjadi lebih matang dan mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Kalau siri 1965 tu banyak cerita pasal politik dan struktur negara, siri-siri yang seterusnya mula cerita benda lain. Siri rama-rama dan haiwan pada tahun 70-an, contohnya, ia mencerminkan kesedaran baru kita tentang kekayaan alam semula jadi, selari dengan promosi pelancongan. Menjelang tahun 1986 dengan siri buah-buahan dan pertanian, fokusnya beralih kepada kekuatan ekonomi pula. Imej kelapa sawit, getah, durian atas stem, semua ni selari dengan dasar pertanian negara dan kebanggaan kita sebagai kuasa besar komoditi dunia. Setiap siri baru macam satu babak baru dalam diari pembangunan negara kita. Jadi, sekarang jelaslah kan, stem ni lebih dari sekeping kertas. Ia macam galeri seni paling mudah diakses di dunia. Ia buku teks sejarah yang paling padat. Setiap reka bentuk, setiap pilihan warna, setiap tema, semuanya adalah satu keputusan yang disengajakan untuk tunjukkan wajah Malaysia pada satu-satu masa tu. Dan ia cerminkan aspirasi, kebanggaan dan agenda negara kita pada waktu itu. Jadi, lain kali kalau anda terjumpa sekeping stem lama yang warnanya mungkin dah pudar, janganlah tengok ia sebagai satu objek je. Pegang ia dan anggap ia sebagai sebuah artifak. Ia macam satu jemputan untuk kita bertanya, pada detik dalam sejarah ni, apa sebenarnya cerita yang Malaysia nak sampaikan? Siapa kita pada waktu tu? Dan apa impian kita untuk masa depan? Jawapannya mungkin tersembunyi kat situ, menunggu untuk diceritakan semula.